Hello guys, welcome back to Bella Gas channel. Keep going, keep growing. Hey, 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 come along with me. Welcome to Bella Gas, the place to be. Little moments, dreams we grow, sharing stories as we go. Bella Gas, keep going, keep growing every day with love and smiles along the way. Creating memories, come and stay. Thank you for joining my little story. See you again on another journey. Bella Gas, don't forget the way. Okay guys, hari ni Bella nak buat konten santai-santai je. So mostly dekat sini Bella nak, sebab banyak yang banyak yang tanyalah. So macam mana nak bawa anak-anak bulu Bella ni keluar brisk walk kan? Korang dah tengok konten sebelum ni kan? Macam mana Bella bawa? Macam mana Bella handle? Bella handle seorang-seorang tau. Before this Bella keluar biasanya dengan husband lah. Tapi kali ni Bella seorang-seorang. Sebab Bella cakap pagi-pagi anak-anak Bella, dia jenis anak-anak bulu Bella ni, dia jenis dia tak keluar rumah. Tapi before this kita orang duduk kat kondo. Kondo tu ada balcony. So dia orang akan selalu lepak kat balcony. So bila kita orang pindah rumah bawah, tak ada balcony, so dia orang macam a bit triggered sikit lah. So macam aku nak keluar meronta-ronta. Dia rasa macam duduk kat rumah ni macam terperuk macam tu. Hari ni macam korang dah tengok dekat thumbnail, kita nak bagi 7 tips bawa anak bulus keluar brisk walk dengan selamat. Pun baru bermula kan, mungkin ada in a way pun nanti akan ada something. Tapi Bella pun mostly Bella pergi tengok orang buat video pasal ni juga tau. Sebabnya ini yang apa yang Bella alami Yang pertama, sebelum tu Bella memang suka, bayangkan kita orang dah 7 tahun kahwin, tak ada anak. So 2 ekor tu adalah anak kita orang lah, kita orang anggap. Sebab kita orang punya komitmen banyak dekat dia orang. Makanan lah, pasir lah, apa dah semua dekat dia orang kan. Ada perasaan macam nak bawa dia orang berjalan lah, nak bawa dia orang macam ni lah. So macam we make it as our kids, macam tu. Hari ni Bella nak share 7 tips kalau korang betul-betul nak bawa anak bulus korang keluar brisk walk, ataupun keluar pergi mana-mana, ataupun keluar berjalan ke, nak keluar balik kampung ke. Ni 7 tips je lah. Yang pertama, okay, basically Bella kalau bawa keluar, Bella suka pakai stroller. Tapi in a way dekat dalam stroller tu, diorang akan pakai harness juga. Harness tu yang macam ni lah. Kenapa kita pastikan? Pertama, walaupun ada harness, kena pastikan anak bulus korang tu selesa dengan harness tu. Sebab sometimes ada kucing, ada certain cat, dia tak suka pakai harness tu. Dia rasa macam dia dah biasa bebas, tiba-tiba kena pakai harness. Ada serta-serta macam tu lah. So macam contoh untuk Bella, husband Bella setiap malam balik kerja, dia akan bawa anak-anak bulus Bella berjalan dekat luar taman. Okay. So kalau korang tengok dekat sini video ni, husband Bella bawa dia orang berjalan dekat taman, pusing dekat area rumah saja. Okay. Sebab lepas tu kita bagi isyarat lah. Macam contoh kan ada certain cat, dia tak suka tau pakai harness. Dia rasa macam Bella kata kan. Jadi kita bagi signal dia, kalau nak keluar kena pakai benda ni. Macam contoh saya memang sangat tegas dengan anak-anak bulu saya. Walaupun saya rasa dia orang tak faham, tapi kita kena cakap juga. Kalau Syita nak keluar, Syita kena pakai ni. Kalau tak boleh keluar. So dia orang pun hulu kepala macam tu tau. Saya tak ada video dia orang pakai. Okay. Yang kedua, bila pergi pada yang kedua, jangan terus pergi tempat yang sesak. Macam contoh kan, first time bawa dia keluar, lepas tu terus bawa pergi tempat-tempat yang ramai orang. Tu pun tak boleh lah. Kalau boleh elakkanlah, jangan pergi tempat yang ramai orang. Macam Bella bawa brisk walk tu, sebab Bella tahu kawasan kat situ kurang orang. Tapi actually kalau macam Bella bawa, sebab ada stroller kan, so tak ada masalah jugalah. Kalau macam ramai orang, Bella terus masuk dalam stroller. Tu nanti next point. So jangan pergi terus kat tempat sesak lah. Kalau korang first cat lover ataupun first time nak jaga kucing, yang nak teringin nak bawa keluar anak-anak kucing korang, ini second dia lah.
Jangan bawa tempat yang sesak lah. Kalau boleh, mulakan dekat depan rumah dulu. Biasakan dia macam kawasan sunyi lah. Macam contoh, husband Bella kan bawa malam kan. So waktu malam tu macam sunyi, tak ada kereta. Kadang-kadang kita ada serta kucing, dia tak boleh dengar kereta tau. Bila kereta dia takut, dia akan struggle, menyorok dan sebagainya. Bella ada satu kucing macam tu dulu. Tapi Bella dah bagi mak Bella lah. Lepas tu, kucing sekarang Bella pun ada juga. Macam Leo tu. Leo tu dia sangat takut dengan guruh, kilat. So kalau macam hujan, dia akan menyorok tau. Tapi macam kalau Bella ada kat rumah, Bella akan cuddle dia lah. Basically Bella akan belai dia, cakap janganlah takut, cakap rumah dia kat sini macam tu. Itu kedua lah untuk biasakan kucing keluar. Ketiga, ini most probably tips yang paling penting, kalau ada duit lebih, invest dekat carrier. Carrier stroller lah, paling senang. Carrier stroller. Sebab apa? Stroller yang Bella ada ni, boleh buka, boleh cabut, boleh jadi carrier. Dua boleh. So, boleh jadi carrier, boleh jadi stroller. So, basically, Bella pergi mana-mana pun, Bella pergi klinik pun yang ni lah. So, Bella investment yang paling banyak, yang paling mahal, Bella rasa untuk diorang, masa Bella beli dulu 600.5, tapi sekarang Bella tengok dah kurang dah. Banyak harga dah turun kan. 200 lebih, 200.5 macam tu. Dulu masa first Bella beli, harga tu 600.5. Ini invest yang paling besar Bella pernah buat untuk anak bulu Bella. Yang Leo tu, yang nombor 2 tu, yang kelabu. Yang ni, kucing yang ni, dia sangat penakut. So macam contoh orang lalu ke, orang bercakap dengan kita ke, dia memang takut. So kalau Bella nak bawa dia keluar, Bella suka bawa dia orang keluar because of rumah Bella kadang-kadang ada orang datang ke apa kan. Sebab anak-anak murid Bella selalu datang. So Bella tak nak dia rasa stres. Bila ada orang datang aku stres macam tu. So kita nak dia natural. So macam bila orang datang aku buat tak tahu je. Tak ada apa. Macam tu. Saya nak macam tu. So saya tak nak dia stres. So bila jadi macam ni, lah kena main peranan untuk bawa dia keluar, untuk bawa dia jumpa orang, bercakap dengan orang, ataupun orang tegur kan, hai macam tu kan. Kita macam, Leo tengok ada orang tegur macam tu. Walaupun aku tak tahulah dia faham ke tak bahasa kita, tapi in a way saya nak dia orang rasa macam insecure je. Kalau ada saya tak ada apa, insyaAllah macam tu. Sebabnya macam korang tahu kan, saya ni home tuition. So banyak student datang rumah saya. So bila kadang-kadang kita takut, dia rasa stres bila ada orang datang rumah aku kan. So saya tak nak macam tu. So itulah salah satu, carrier tu penting lah. So bila dia takut, kita boleh letak dia dalam carrier. Macam Leo, dia memang sangat tak harness friendly. Sebab dia memang takkan jalan. Walaupun dia pakai harness, walaupun kita dah try dekat luar ke apa semua, still dia memang tak nak dengan harness. So kalau saya takkan paksa lah. Mostly kalau macam betul kalau nak, maybe kita kena ada training dalam 2-3 hari, 2-3 minggu macam tu. Dengan Leo lah. Tip yang keempat, kena bawa air. Pastikan diorang kena sentiasa tak dehydrate. Maksudnya, yelah kadang-kadang cuaca panas ke. Sebab kita dengan diorang berbeza. Korang kena ingat, diorang tak bercakap, dia nak air. Macam kita bercakap. So, kita kena fikir kita ni dekat diorang juga. Macam tu. So, kalau Bella kan, sebelum keluar kereta, contoh kita nak pergi brisk walk. Macam contoh saya bagi macam brisk walk lah. So, kalau saya nak pergi brisk walk, apa saya buat dulu, dalam kereta saya dah bagi dia minum air dulu. Barulah bawa dia keluar, step out daripada kereta. 5, kena bawa treats yang dia suka. Dia macam serta-serta kucing, dia bukan semua. Kalau yang ni suka, tak. Dia ada macam yang ni suka, yang ni tak suka. So, kena bawa treats masing-masing lah. Tapi macam Alhamdulillah bila punya cats, dua-dua suka benda yang sama. So, macam kita orang sama je. Nah, macam tu. Treats tu kenapa, tapi basically treat ni saya bagi selepas habis brisk walk. So macam ini bonus untuk awak dah behave. Macam tu lah. So basically cakap, dia katalah Syita bagus hari ni, behave tau. Nah mak Omar bagi treats. So macam tu lah. So dalam kereta bagi diorang makan treats dulu apa semua-semua. Lepas tu baru kita orang gerak balik. Yang keenam, perhatikan bahasa badan anak bulu lah. So kita tahu tau bila anak bulu kita takut, bila selinga dia ke belakang ke, bila mata dia besar ke. Semua benda tu tips lah. Sebagai ibu kucing, cat mother, basically korang lebih mengenali kucing korang. Bukan orang luar. So kalau orang luar kata, dia tak suka lah macam tu. Kalau
Korang tahu kucing korang macam mana. Macam tu. So jangan dengar cakap orang, just tengok saja reaction dia orang macam mana. So kalau macam contoh telinga ke belakang ke, badan menegang ke, tu korang kena bagi dia cool down dulu. Biar dia dalam stroller, stop dulu, bercakap dengan dia, bagi dia cuddle dia, macam belai-belai dia. Macam tu. Okay, lebih baik lepas tu jangan paksa lah. Jangan paksa. Nanti cuba lagi macam tu. Macam contoh kan, kalau anak Bella dah start macam meroyan, macam dah tak betul, Bella jom balik. Walaupun kita baru sampai, tapi still kena ikut dia orang punya bahasa tubuh. Dia orang kena ada ni lah. So basically, macam Bella tak rasa takut sangat sebab Bella tak guna harness tu full time. So Bella akan guna harness tu bila Bella stop, lepas tu bagi dia orang jalan-jalan kejap, lepas tu masuk balik dalam stroller, lepas tu pusing balik sesurround dengan Bella. Macam tu lah. Stroller tu memang is a must lah untuk Bella. Sebab Bella tak nak terlalu, kita tak tahu kan dia orang suka ke tak harness tu. Tapi kalau nampak dia berjalan tu, dia sukalah. Cuma ada certain point, kadang-kadang dia tak nak berjalan. Jenuh lah, kita nak dukung pula kan. Sebab tu Bella still ada stroller dan juga kita ada harness juga. Bella ada bawa satu tempat ni dekat Puncak Alam, dekat sini. Korang tengok video atas ni, dia macam sempat kucing yang memang boleh lepaskan, tapi Bella tak berani lagi lah untuk lepaskan dia. Macam tu. Kita akan bagi je lah dia jalan pakai harness lagi. Macam tu. Okay. Seterusnya, mesti utamakan keselamatan. Ni last point mesti utamakan keselamatan, bukan jarak. Tak perlulah jalan lama-lama. So macam saya cakap tadi, pakai harness tapi jangan lama-lama, sebab kita rasa macam nanti dia penat, dia tantrum, dia akan mengamuk. Kucing ni pun dia ada perangai dia juga kan. So kalau 5 dan 10 minit dia orang dah jalan tu, okay, angkat masuk carrier, angkat masuk stroller. Macam Bella basically macam tu lah. Dia tak lama lah, tak sampai 5 minit pun. Kalau nampak macam dia dah duduk macam tu kan, saya terus angkat masuk carrier, masuk stroller. So kita tolak jalan dengan dia sekali dengan stroller. Tapi still harness dia masih lagi melekat dekat badan dia sampai habis masuk rumah. Saya selalu macam tu. Setiap anak-anak bulus korang ni dia berbeza karakter, bukan sama. So nanti Bella akan share juga karakter anak bulu Bella. Ada yang cepat sesuaikan diri, ada yang dia perlukan masa. Macam contoh Leo memang dia perlukan masa lebih banyak untuk keluar pakai harness. Tapi untuk Shitam, dia sangat-sangat aktif kalau pakai harness. Dia memang tak ada masalah. Yang penting kita hormat je keselesaan dia orang yang mana. So jangan paksa untuk dia orang apa yang kita nak, tapi kita kena ikut bahasa tubuh dia orang. So itu saja tips daripada Bella. Kalau korang suka konten macam ni, korang boleh komen dekat bawah. Jangan lupa like, comment and share. Subscribe untuk dapat notification dia. Okay, bye. Keep going, keep growing.